Kalau korang tertanya kan, tempat ni banyak nyamuk ke tak kan? Banyak. Tak percaya tengok ni. Satu dekat bawah ni. Satu lagi dekat sini. Satu lagi dekat sini. Tu kat sana pun ada. Total ada 5 ubat nyamuk pasang. So memang ada nyamuk lah sini. So sebelum apa-apa kita kena sarapan dulu, kena kopi dulu. Sejuk-sejuk ni sedap kena kopi lah. Kopi yang aku nak buat hari ni adalah kopi Malaysia, Oriental kopi. Yang ini adalah drip kopi. Dia maksud dia akan letak atas ni, kemudian kita tuang air panas macam tu lah. Sambil-sambil tu aku nak cerita sikit lah pasal Camp Martin Kenaboy ni. Aku rasa dia satu spot yang agak hidden lah daripada public. Sebab aku rasa nak masuk sini tak senang. First kali kalau korang daripada KL, korang kena lalu Ampang. Kemudian korang kena lalu jalan Kuala Kelawang tu. Korang akan tengok video sebelum ni lah. Aku tunjukkan korang. Jalan dia memang agak mencabar. Kalau orang yang bukan suka layan kona, dia akan jadi macam mencabar. Memang sangat mencabar. And then bila sampai dekat Kenaboy, korang akan nampak macam satu tempat yang sangat remote lah, jauh daripada orang ramai. Kebanyakannya memang orang kat sini je, orang asli dengan masyarakat setempat kat sini lah. And then nak masuk ke Camp Martin ni, aku rasa dia macam yang paling hujung sekali. Dekat Kenaboy ni ada banyak campsite. Dia aku rasa dia paling hujung. Dah sampai sini ada off-road sikit, kena rentas sungai pula. Yang itu yang jadikan tempat ni mencabar dan aku suka lah. At least motor yang macam ni memang sesuai sangat lah untuk perjalanan yang macam ni. So agenda kita untuk hari ni adalah breakfast, kemudian tengok sungai kalau dah reda sikit. Aku nak mandi sungai lah. Kemudian kita siap-siap, kita packing balik, and then kita balik lah. Probably dalam tengah hari macam tu dah selesai. Okay, jom kita buat air. Okay, so sekarang ni aku baru lepas mandi. Tapi bukan mandi sungai, bukan mandi kat belakang ni. Sebab air dia memang agak coklat sekarang ni. Dan arus dia memang sangat-sangat deras. Aku bukan mandi dekat sungai, tapi aku mandi dekat sana. Itu adalah tandas yang dah disediakan. Tandas dia memang elok, terbaik gila. So kenapa aku start engine ni adalah disebabkan aku nak cas GoPro. Kopi ni memang sedap weh. And then aku nak cerita pasal motor ni, Ranger Cup Cross, yang telah dimodified. Dan aku rasa jauh lebih cantik daripada yang standard. So jom.
Okey, kalau dari segi konsep, motor Ranger Cup ni aku rasa lebih kurang je dengan Ranger Max ni. Kita orang punya approach hampir sama. Kita orang nak motor tu nampak lebih garang, tapi mesti kena sesuai dengan kita punya penggunaan, iaitu kita nak guna motor ni untuk bawa off-road, untuk bawa barang, basically pergi camping lah. Tapi nak kena handsome tak? Okey, bahagian depan ni dah diletak bakul. Orang boleh tengok ni. Ni. Bakul dia ni nice lah sebab dia tebal. Kemudian dah buat custom bracket kat bawah ni. So memang fix lah. And then mudguard tak ada, sama je macam ni. Ini mudguard kecil kat bawah kan dah tak ada kan. Yang ini pun kita dah buka. Tapi disebabkan bila korang bawa barang kat depan, tak ada masalah lah. Dia takkan ada splashing pergi dekat muka korang. Tapi kalau tak ada barang, kemungkinan untuk air hujan kena dekat muka tu adalah. So bahagian depan ada tempat letak barang yang jenis bakul. So senang lah kalau macam nak beli barang, pergi kedai runcit ke apa, just campak-campak kat sini. And then ikat pakai net. So untuk bahagian handlebar, handlebar ni pun dah berbeza. Ada bar tambahan untuk bagi handlebar ni lebih rigid dan juga untuk senang kalau nak mount apa-apa. So kat sini ada phone mount, kalau korang tengok ada phone mount, dan juga ini untuk Insta360. Kat sini nampak lebih penuh lah. Dia tak macam yang sebelum ni nampak kosong kan. Nampak macam basikal sikit kan. Yang ini nampak nice. Throttle pun dah tukar. Ni throttle custom, dia lebih melekat. Dia matching lah dengan seat. Seat ni cantik lah. Ini adalah personal touch yang aku rasa walaupun nampak macam subtle, tapi dia bagi impact yang besar lah kepada motor ni. And then side mirror, ini sebenarnya side mirror yang ada dekat Buccaneer aku lah itu, tapi dah dipasang kat sini lah. Dia bagus tau sebab dia kecil tapi dia punya cermin dia cembung. So dia punya view dia nampak lebih luas lah walaupun side mirror ni kecil. Kalau dekat bahagian sini, yang ini standard memang ada lah. Compartment yang boleh di lock, so boleh letak barang kat situ. And then yang exhaust tinggi ni, ini standard memang datang macam ni. Ranger Cup Cross memang macam ni. Cumanya untuk kasih dia cantik, dia dah dicat dengan warna hitam. Asal dia warna silver, dan juga cover set ni pun semua asal dia adalah camo beige color macam tu lah. Mula-mula dah dicat dengan warna ivory. Lepas tu bila tengok-tengok macam tak sesuai kan. Cat warna hitam pula. Motor ni dah 2 kali cat sebenarnya. Kemudian aku rasa ni pun satu benda yang sangat menarik lah. Seat ni kita orang balut sendiri. Yang sebenarnya seat ni bukan untuk motor ni, tapi cover seat ni aku rasa sangat sesuai. Dia sama macam motor tu, yang itu. Dia bukan untuk spesifik untuk motor ni, tapi kita selamba je, pasang je. Dan dapat shape yang cantik lah aku rasa. Memang sangat impress lah. Dia punya bentuk dia macam ni. Ini harga dia kalau tak silap dalam 30 lebih lah. Boleh beli kat Shopee. Kalau aku jumpa link nanti aku letak kat bawah. And then okay, Ini heavy duty tau, berat gila. Sebenarnya untuk Ranger Max, untuk motor aku yang aku pasang kat situ, tapi custom bracket, yang mana ini adalah bracket untuk Ranger Max yang standard. So pasang je, kemudian welding sikit kat sini, boleh pakai terus lah dekat motor Ranger Cup juga. So yang ini lebih kepada untuk bawa barang lah. So kalau ada box pun boleh bawa. And then yang ini adalah satu kewajipan lah. Untuk Ranger Cup ini satu kewajipan, iaitu extra tank untuk petrol. Jerrycan ni dia punya saiz dia adalah 5 liter. So ini sebenarnya lebih besar daripada tangki yang ada dekat motor ni. Full tank motor ni boleh pergi lebih kurang 60 lebih km macam tu. Kalau nak pergi Camp Martin ke Naboy ni, petrol pump yang paling dekat pun sebenarnya dah isi kat sana penuh, sampai sini memang dah habis. Memang perlukan jerrycan ni. Dari segi lampu tak ada ubah apa-apa, dari segi mudguard pun tak ada ubah apa-apa, kecuali benda ni. Nombor plate ni memang kena tukar lah, kena tukar yang besi, sebab kalau yang biasa tu memang patah confirm. So ini full view daripada bahagian side yang belah kiri. Aku rasa benda yang paling besar yang aku rasa ubah terus lah rupa motor ni, iaitu dia punya tayar lah sebenarnya. Tayar standard dia memang halus gila. So yang ini saiz dia memang dah besar, sebenarnya sama je dengan Ranger Max aku. So bila tayar besar dah pasang dekat motor ni, dari segi handling, dari segi dia punya karakter motor ni lah terus berubah terus. Dia rasa lebih solid lah. Cumanya pada pasang rear rack yang berat ni, heavy duty ni pun berubah juga dia punya, orang kata apa, handling lah, lain terus. So itulah sedikit sebanyak. Kalau korang ada soalan pasal motor ni, korang boleh tulis kat bawah. Now aku nak sambung kemas semua, kemudian kita boleh balik lah. Jom.
sejukkan air. Letak sini sekejap. Jadi sejuk lah. Air ni pun dah macam air batu tau. Okay, so ini adalah motor aku setelah kita pack semua. So, sebab kita nak balik dalam ni adalah kosong-kosong sikit. Tapi basically masa aku datang pun lebih kurang macam ni lah. And then motor adik aku pun lebih kurang macam ni lah. Masa kita orang sampai pun memang macam ni je. And then macam barang kamera, aku pakai backpack. So let's go, kita nak meninggalkan Kenaboy. Aku rasa insyaAllah aku akan datang sini lagi kot. I'm having a good time here. So bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Problem dengan pakai backpack, kau punya belakang ni, bag kau akan constantly terlanggar tau, dengan kau punya kemah kat belakang ni. So problem sikit lah. Ni kalau tak nak dia terlalu berselirat, kita pusingkan macam tu. Okay, dekat sini kan, serangga yang ada dekat sini memang jarang dijumpai lah kalau kau duduk bandar semata-mata kan. Pelbagai jenis lebah, macam-macam jenis serangga lah. Aku pun tak tahu, bentuk pelik-pelik lah. Nak menunjukkan yang sini memang hutan lagi lah. So aku nak sambung sikit cerita pasal motor Ranger Cup, tapi aku atas motor Ranger Max. So jom, kau jalan dulu lah. Okay, brake belakang. Wow, basah, kasut basah. Ui, tenggelam. Gear 1. Lepas ada barang berat tu. Kalau nak ikutkan, Ranger Cup ni lagi senang tau daripada Ranger Max. Berjaya. Okay. So untuk turun bukit, kita brake pelan-pelan, brake pakai brake belakang, kemudian ambil momentum. Satu lalu kanan. Aku rasa kelebihan motor Cup Cross ni, aku rasa dia macam lebih sesuai untuk beginner. Pasal dia senang sebenarnya kawal. Macam adik aku kira beginner lah kan. Kalau nak ikutkan, Ranger Max ni dia lebih berat lagi. Yang kau pergi lalu situ kenapa? Okay, so itu je sebenarnya off-road kat sini. Itu je off-road kan. Ada ular tadi. Oh ya? Ada ular? Besar kecil? Kecil lah. Baik dah lalu ke. Tak langgar kot tadi. Ya. Okay. So untuk Kenaboy ni memang jalan dia mula-mula off-road je tadi sikit je. Kemudian bila dah keluar ni memang jalan yang agak elok lah. Ada juga lah dekat tempat depan ni sikit ada jalan konkrit yang tak rata sangat. Sampai telur aku yang aku bawa tu, dia tak pecah tapi dah jadi omelette. Kau buka-buka jadi telur dadah. Sebab dia bergegar kuat sangat kan. Tempat ni aku suka. Dan insyaAllah aku akan datang lagi lah. Aku rasa kalau aku nak datang seorang pun tak ada masalah kot ni. Boleh buat solo camping lah. Sambung balik sikit lah pasal Ranger Cup kat belakang ni kan. Aku rasa kalau orang yang macam, satu dia kurang bajet, satu lagi dia nak motor yang lebih kecil lah, lebih mudah untuk dikendalikan lah berbanding Ranger Max, aku rasa boleh tengok motor tu lah, motor Ranger Cup. Kalau dari segi power, aku dah pernah bawa motor tu dekat pos bala kan. Masa tu motor tu belum launching lagi. Kemudian aku try bawa daripada KL apa semua. Aku rasa dia punya kekurangan dia banyak dekat jalan raya. Kalau dekat jalan raya maksudnya masuk highway lah, memang dia agak underpowered. Dia lebih kurang EX5 lah sebenarnya dia punya power tu. Tapi dekat off-road make sense. Sebab dia punya acceleration dia not bad. Dengan motor tu yang macam ringan gila, aku rasa memang nice. Dan kalau korang berfikir untuk buat modification, korang boleh copy modification yang ada dekat Ranger Cup yang adik aku bawa ni lah. So far agak menjadi. Kita orang tak jumpa lah apa yang teruk ke apa ke, semua memang okey. Kita dah bawa ni pun okey. Kita daripada Puncak Alam ke kawasan ni, dia daerah Jelebu tak silap aku, Kenaboy ni. Tak ada masalah, tak ada pun nak tersangkut ke apa. Cuma memang kena ada extra petrol. Macam motor ni aku tak isi minyak pun. Ranger Cup tu memang dah kena isi minyak. Sampai je terus kena isi minyak daripada tank extra jerrycan. So aku rasa sampai sini je kot. Tu je perkongsian aku untuk kali ni. Aku rasa cukup kot. Kalau korang ada soalan lebih pasal motor Ranger Cup, ataupun motor ni ke, ataupun camping first time ni ke, ataupun apa-apa je pasal Camp Martin ke, korang boleh tulis kat bawah. InsyaAllah kalau ada masa aku akan reply. Kalau tak pun mungkin siapa-siapa yang pernah datang sini kan, boleh agak reply. So aku rasa sampai sini je dulu. Seperti biasa, kalau korang nak support channel ni, kau boleh dapatkan official merchandise Nasi Haris Motovlog. Link aku letak kat bawah. Kita jumpa pada video seterusnya. Jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.
Orang tu ingat aku angkat tangan kat dia.